beraknya. Siapa yang nak tolong saya kemas buku-buku yang banyak ini? Awak berdua? Apa awak buat sekarang ni? Nak balik kelas. Balik kelas. Boleh tolong saya tak? Tolong kemaskan selerak tu. Boleh, sir. Boleh. Jom ikut saya. Akam. Tolong saya kemas benda ni. Nanti saya semua risau. Audio ni nanti saya. Ni lah. Dah. Okey dah. Okey kan? Kau saya sekali dulu. Lepas tu saya masuk ke sini. Awak nampak lah. Awak telah membantu saya. Membantu guru untuk punya makan. Okey. Bagus sajan. Amal komputer. Okey, lepas tu insert merit. Lepas tu dah running okey. Lepas tu saya akan check merit awak. Lepas tu dia akan masuk. Awak punya telah membantu saya membantu guru. Baik. Terima kasih cikgu. Okey. Awak ijazah tu bagi. Polis kau betul. Tak ada bawa. Kau ada bawa benda tu tak? Cunang kau ni. Hoi. Saya nak kemas ni. Apa yang awak buat tu? Apa awak buat ni? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Apa benda tu? Tak ada apa-apa je. Apa? Vape. Itu vape nama dia. Keluarkan vape awak. Tak boleh mengisap vape di sekolah. Okey? Ni benda larangan di sekolah. Tahu? Kau tak bodoh telah buat kesalahan di sini. Kesalahan, betul. Okey. Tunjukkan kredit awak. Saya nak bagi awak berdua demerit sebab menghisap rokok. Oh my god. Okey. Scan dulu awak punya. Yes. Jangan takut. Okey, awak telah tekan ya. Belajar kesalahan rokok menghisap. Dah racun. Boleh je lah. Apa nanti cakap risau. Rokok menghisap negatif 100 untuk awak, Faiz. Alamak. Saya tak isap saya bawa je. Sekali sudah hatikan dia. Sama ada. Okey, ingat saya rokok lagi saya tak nak tengok ni. Menghisap rokok di tepi pinjong bangunan. Pinjong bangunan sekolah. Okey dah saya insert demerit. Lepas tu setelah masuk awak sekali. Alamak. Awak minta maaf, Faiz. Maafkan kami cikgu. Maafkan kami cikgu. Okey, jangan ulang lagi kesalahan tu. Faiz dah menghisap dah masuk dalam rekod awak negatif 100. Alamak. Okey. So janganlah kita menghisap rokok. Tidak sebabkan. Okey, tapi dan awak demerit kemana kelas. Alamak. Alamak. Dah tidak. Exam SEM dah habis dah. Apa result saya? Cikgu. Ya. Boleh saya tahu result saya tak? Jalan awak. Untuk SEM 1 ni. Step 1 awak bawa habis ujian ke? Jom kita tengok berapa awak dapat. Kita tengok melalui app saya iaitu Spotify ya. First kita launch Spotify, kita search Spotify, kita pergi ke scan result, kita scan kat sini. Show result okey, ni adalah data awak okey. Result awak US 4 ni score. Okey. 3.07 pointer. Kita tengok kat sini. Okey, ni awak dapat 1 gagal. Ni I. Betul ke? Okey, betul US 4 okey. That's what A. Ni. Jadi awak meningkatkan usaha English awak, you need to speak English more. Okey. Who teach you English? Macam baik. Okay, baik. You should practice speaking so you can score English like me, okay? Thank you, sir. I hope you score A next time. Okay? Thank you, So sir. you can use my app lah. 25. See? Then we can send the result. Yeah, thank you, sir. Okay, that's all.